Jom belajar sains, kemahiran manipulatif. Hai murid-murid tahun 1. Adakah kamu bersedia untuk menjadi saintis cilik yang hebat? Menggunakan alatan dan bahan sains. Dalam kelas sains, kita akan belajar menggunakan alatan seperti kanta pembesar dan pembaris. Ingat, gunakan dengan cermat dan ikut arahan cikgu. Ini penting supaya kita tidak merosakkan alatan dan kekal selamat. Mengendalikan spesimen. Kita juga akan belajar tentang tumbuhan dan serangga. Apabila kita pegang daun atau serangga, kita perlu berhati-hati. Pegang dengan menggunakan alatan yang sesuai. Membuat lakaran. Selepas itu, kita akan melukis apa yang kita lihat. Lukis dengan teliti di dalam buku nota sains kamu. Lakaran yang baik membantu kita ingat apa yang kita belajar. Membersihkan alatan. Selepas setiap eksperimen, kita mesti membersihkan alatan. Cuci dan lap sehingga bersih. Menyimpan alatan. Kemudian, simpan alatan di tempat yang betul supaya kelas kita sentiasa kemas. Ingat, murid bijak mahir guna alatan sains dengan selamat. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Zuli.